Sama, salaf dan khalaf akidah sama. Adapun Jahmiyah tak sama. Tapi saya bahasa keliru juga, doktor kata tadi Jahmiyah tak ada ulama hukum kata kafir, sedangkan Jahmiyah ni hukum ulama hukum kafir belaka. Jadi bahasa pelan juga, maaf doktor tu. Jadi kok mana jadi tanakut tu situ. Jahmiyah ni ulama hukum kufur, kita hukum kufur 100%, 100% kita hukum kufur kalau seperti yang diriwayatkan. Allah ada serata tepat. Allah ada belaka dalam manusia, ada dalam lembu, ada dalam jambi, ada Allah ada semua gitu. Itu pun kalau kita ni orang beriman dengan akidah salah dan khalaf, kalau kita kata Allah ada serata tepat, bukan murak kita ada dalam lembu, itu tak salah lagi supaya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tak salah. Sebab kerana ahli sunnah wal jamaah ada serata tepat, mana ada bi'ilmihi, ada bi qudratihi. Allah serata tepat bi ilmihi wa qudratihi, tak ada salah. Itu jawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua, iaitu orang menafikan Allah atas arah, adakah dinama Jahmiyah? Dipanggil Jahmiyah ke tak? Sebab itulah kita cuba satu hari kita mari kenal Jahmiyah sungguh. Tapi hari ni kita dah ambil gambar-gambar kata Jahmiyah. Kalau nafi di atas arah itu dia panggil kaedah umum. Dia kena tafsil. Supaya Quran itulah kita nak pergi pegang dengan secara umum dia. Kadang-kadang itulah yang menyebab bagi sesat dan silap. Itulah ulama tak sebut kita orang tak pandai ni kembali sendiri. Kaedah ulama pun ya ada kaedah umum. Kalau kata nafi Allah di atas arasy, dengan mana nafi apa yang disabit oleh Allah. Allah kata dia Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dan upamanya nafi makna yang dikehendaki oleh Allah itu kafir, namun ingkar Quran. Tak lehlah tu. Tapi kita orang ahli sunnah daripada Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lainnya, Imam Ahmad salaf, dia menyabit Allah di atas arasy dengan makna yang layak, bukan dengan makna mengambil tempat berjihad. Nafi bukan dengan mana mengambil tempat dan berjihad, itu ahlus sunnah wal jamaah. Nak kafir macam mana? Waktu semua ulama menyabit lagu tu. Maka yang ada menafi tu kena tafsir pula, kena faham. Makna menafi tu apa arti dia. Nak kata Jahmiyah, kalau kata menafi Allah ada di serata tempat, bukan duduk di atas arah saja. Itu nama Jahmiyah yang kufur, yang kafir. Tu kufur. Tu nas segala ulama kita pun hukum kufur, salafiyah pun hukum kufur. Kufur belaka Jahmiyah ni. Sebab menyalahi dengan Al-Quran, dengan sarihul aqli, menyalahi dengan hak tu. Jadi dalam agama ni, Islam kita nak hukum, nak buat keluar sore-sore tu baik daripada Islam ni bukan perkara yang mudah. Dan kita tak boleh nak pakai kaedah umum, kemudian untuk nak ambil kaedah umum, mari nak buat tu baik seseorang. Dia kena ada iqamatul hujjah dan sebagainya. Nak tanya secara detail apakah maksud dia daripada benda tu.